Okey, kita masukkan spearmint. Okey, kemudian kita masukkan garam. Garam cukup rasa jangan masih sangat Kemudian kita masukkan lada hitam. Kemudian kita masukkan sedikit serbuk. Jangan sangat gano ni sebab dia kuat rasa dia. Dan sekali kita letak sos tiram. Okey, kemudian kita gaulkan. Jadi sebati semua. Okey, dah sebati, kita parapkan lebih kurang 1 jam. Okey, dia sebenarnya lebih baik semalaman. Okey, mari kita hidupkan api untuk panaskan kuali kita. Kemudian letak minyak. Okey. Okey, bila minyak dah panas, kita salurkan dengan tepung jagung Okey, salurkan. Kemudian kita salur ni kena betul-betul penuh dan ini baru kita goreng. Jadi tak cantik tak kena. Okey. Tapi versi yang kecil jangan kecil sangat, jangan sedang. Supaya ayam ni hangus. Dan juga ayam tu akan masak dalam Okey, kita nak buat sarutan ayam Okey, pertama kali kita buka api. Okey, ayam besar, kita api. Kemudian kita masukkan buttercup. Okey. Dalam kita masukkan 3 sudu besar Okey. Cair. Okey, selepas buttercup dah cair, kita masukkan bawang putih. Okey, kita tunggu sedikit garing. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain Ni saya terlebih kurang cincang. Berarti ni cincang halus ni tak apa. Tapi dia halus lagi. Cincang halus je, tidak payah kisar. Tak apa. Yang penting kita nak aroma tu dan rasa daripada bawang putih tu nak ada Kemudian kita masukkan garam, rasa. Kemudian masukkan bubur tegang Bubur tegang masuk. Kalau nak kurang manis, kita bubur sikit je lah Okay, satu bahan tadi madu. Madu saya lupa. Kita buat madu supaya dia jadi ikat dah. Ya ke? Okey, kita masukkan ayam yang tadi. Kemudian kita curahkan sarutan yang kita buat tadi Kita campur je ke atas dalam ayam ni. Damik, maksud saya damik. Okey, kemudian kita gaulkan. Kita gaulkan bahan biar dia kena semua. Okey, dah kan hidangkan. Alhamdulillah kita punya ayam salut butter bersiap sesuai telah pun siap. Okey, so cuba. Tapi sebelum cuba, subscribe, like, comment and share. Das.